Alamak, kawan saya tu motor dia pula lah rosak tu. Dia kata lambat sikit. Buat event management naik motor. Dia percaya ke ni, Cuk? Tak percayalah Tok ni, kawan saya tu, dia ni memang orang dah kenal tau. Tok khabar Cina keluar, Tok khabar Tamil keluar. Hari tu... Waalaikumsalam. Oh, ini bahaya. Ni bawa balik ni apa kenduri kahwinkan ular baru kan nak ni. Aduh, Cuk, kau punya pasal. Patutlah ada lagi tu. Apanya? Baru kahwinkan ular. Beranak tadi seekor. Tu. Dah ingat Bluetooth tadi. Ni apa ni? Ni minta maaf lah, Cuk. Kau punya pasal aku terpaksa tolak motor tu tak. Bukan tolak kedai Wengseng tu. Tolak ni naik bukit turun bukit. Mana aku tahu jalan naik bukit. Panjat berogar pun aku tak berpeluh. Kau tengok ni berpeluh ke satu badan kau tengok. Bertakut orang dalam seluar aku ni. Ya ilah. Ni, kalau ya pun masuk salam lah Tok Ketua tu. Lupa. Bendahari tu. Asisten tu. Patutlah gelang. Ni pun. Waalaikumsalam. Ni kawan kau ni? Kawan saya. Yang nama kunyit ni? Cik. Aku tengok dah macam apa bunga lawang. Tu anak buah saya. Dengar kata ni jemput ni untuk bincang lah. Berkenaan dengan event. Ya. Event. Jadi saya ni tu yang saya datang ni. Penat-penat pun buat lawak. Macam tak lawak kena. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Macam tak kena. Ya. Siapa ni? Dengan baju peluh-peluh, basah-basah ketiak. Ni, Asyik titik peluh. inilah kawan si apa? Ucok. Ucok. Ini. Yang nak buat event management dia ni lah. Assalamualaikum. Oh, ramai meeting ni. Ni kawan saya. Ni yang mau masuk. Saya kunyit. Kunyit. Balin, Ya. silakan. Maaf nak lambat sikit, ada customer. Sebelum tu ni kawan saya. Ya. Sweet. Bagi nombor phone? Kalau tak apa pun bagi nombor rumah lah. Nombor plate pun okey. Ujungnya. Huruf apa? Kalau cakap tu tak payah menghala saya sangat kot sebab macam bau sikit lah. Oh, iya ke? Tapi kalau nak nombor akaun saya boleh bagi. Transfer lah sikit. Duit RM1,000 ke RM2,000 ke kan? Boleh insyaAllah. Saya cuba. Tak, bukan apa. Duit tu sebab saya nak makeover. Oh, ni? Dia kalau nak jadi event planner, dia kena macam saya. Oh, apa ni? Bergaya. Tak cukup handsome ke ni? Ini handsome lah ni. Tengok rambut tak ada belah tu tak? Tak payah nak kelepek-kelepek minyak tu. Terletak aje mbak. Saya ni pengalaman dah 8 tahun lebih dah. Lebih daripada 20 hari-hari keluarga saya buat. 5 hari yang tak berkeluarga. Tempat saya tak kira lah. Dekat hospital, kat parking lot, dekat madrasah, zoo pun saya belasah agak. Ikut bajet lah. Kahwin artis pernah buat ke kahwin artis? Gila tak pernah. Yang terbaru ni yang paling grand ni artis nak kahwin. Syahizi Sam. No. Azizan? Zizan? No. Siapa tu? Mana tahu ni? Itulah dia. Ini dah 2 tahun dah booking saya ni untuk plan dia punya perkahwinan kedua ni. Saya tahu ni siapa ni? Siapa? Abius. Bukan. Itu nama kicap kan tu? Nama artis tu? Artis? Ya ke tak perasan? Jafar On, Mata Biru. Saya minta maaf lah ya. Saya bukannya nak menghasut. Tapi kalau dah buat wedding Jafar On pun plan sampai 2 tahun. Ni hari keluarga dia nak buat sampai berapa tahun pula. Tapi kalau boleh jangan pandang rendah pada seseorang. Benarlah sebuah buku pernah menyebut, don't judge the book by its cover. Semua tercatat dalam Encyclopedia Britannica. Don't judge a book by the coverage. By its cover. Coverage handphone. Okey. Tapi tadi belum cakap lagi senarai harga kita minta. Senarai harga kita tengoklah harga yang siapa paling murah. Kita tengok Nanti. Kita tengoklah. Okey, kejap. Endorse dulu borang. Kita tengok siapa offer bagi lebih. Ya. Lebih murah, lebih Afdal. Saya nak kami pihak JKK nak 1,000 3 clown. Kalau 1,000 tak boleh tu. 1,000 tak cukup. Kalau 1,000 saya boleh bagi 2 clown je. Pak Din, ginilah Pak Din. Walaupun saya datang lambat tapi saya ada idea. Apa kata kalau Saya bangkang ni Arifin. Belum kata lagi. Apa kata kalau kita tak payah pakai orang luar ni? Tak payah pakai orang luar, membazir.
Baik kita pakai orang dalam. Betul. Ni dalam sangat ni. Awak ni saya terima. Jadi kita gunakan suite lah. Okey. Untuk Ah, ni. nanti. Ah. Berapa dia bagi tadi? 2 clown. Kalau Jangan ni saya... elok-elok sikit tercocok Tak, ikan hidup ni. kalau boleh saya memang nak cocok biar keluar terus. Macam ni sebenarnya. Kalau saya bagi 3 clown, saya bagi percuma lagi 2 Skydancer. Okey, kejap tu. Tapi saya tak tahulah kalau abang-abang ni tahu ke tak Skydancer tu. Okey, sabar. Sekejap saya nak cakap Apa kata kalau kita buat hari keluarga ni, pakai saya jadi event planner, kita buat konsep ala-ala hipster. Penat aku dah Oh, minta maaf lah kalau hipster. Hari tu aku dah pakai hipster ni. Sampai ke rumah cekik. Tak payahlah hipster. Tak payah Pak Din. Sebab dia ni, dia suka menipu. Dia harga mahal. kawan saya lah. Appreciate lah dia datang motor rosak. Semua dah bolu-bolu. Saya tolak tu. Respect lah sikit. Alamak, kesian lah dia ni. Tolonglah. Saya bagi quotation murah tau, RM500 ya. Saya dah kata tadi tak boleh. Saya walau macam mana pun saya tetap nak ambil suite. Kami nak papang gelonsok. Baru ingat. Papang gelonsok, waterfront semua. Berapa boleh bagi? Ni nak buat hari keluarga ke nak buat tadika ni? Kan saya kira cal 5,000 lah. Tak masuk upah pasang. Jangan laju sangat, tak dapat kecap. Yalah. Dapat Dia punya 5,000. Saya rasa kan. Tak payahlah percaya. Ni bahaya ni. Abang, kalau saya... Di kaunting tepi ya. Sabar. 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 Ini bukan type, dia gigil. Tak habis dia delete semua tu. Saya bagi 1,500 je. Tu glonso tu saya letak depan rumah abang pun tak apa. Saya letak seminggu saya biar kat situ. Tengok. Kalau suite punya pasal. Aku tidur atas kelonso pun tak apa. 3,500. The different dengan dia. Is it true? Ni, ni macam mana cerita Cop ni? Tak, kalau boleh kesian lah. Dia okey lah, dia okey. Saya pernah tengok lah kerja dia pernah buat. Itu dia harga pernah mati. buat yang dekat Putrajaya tu, pelamin bergerak. Alhamdulillah, runtuh. Tok, kalau Tok dah tak boleh nak kerana perempuan sampai kita masyarakat sendiri pun Tok tak boleh nak nilai mana pemata, mana besi, mana ni kan. Tak apa, tak ada rezeki Tak apalah, lah, tak apalah. sudahlah. Ni kalau nak kahwin panggil saya.